Kami tukar part mana yang rosak saja kereta ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni ada sebuah kedua kenari datang mengadu cakap dengan kita orang dia punya handling tak sedap. Bila bawa jalan tak rata je, handling dia tak sedap apa semua. So bila kita orang dah check, rupanya berpunca daripada sini. Ni exhaust belakang dia lah. Exhaust belakang dia ni dah tak main lah. Kalau korang tengok betul-betul kat sini, bila saya tekan, dia tak naik. Dia naik tu naik, cumanya lambat nak naik. Berbeza dengan yang baru ni bila kita tekan, dia lembut je. So bila dia naik tu, dia naik laju. Mak bermaknanya ni tak naik lagi, ni dah naik. So itulah punca dia punya handling dia tak sedap. Bila jalan tak rata apa semua, tak sedap apa semua. So siapa-siapa ada masalah macam ni, nak check aircon, nak check bunyi, boleh datang kat Fizi Motorsport Sunway Ipoh.